Okey, sekarang ni kan tadi I dah select dua kotak macam ni. So kalau I nak wujudkan automatic numbering, okey, memang I nak kena select dulu dua kotak ni. Dan I letakkan mouse I di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan simbol plus yang kecil tu. Okey, barulah I tarik ya. Okey, barulah I tarik. Okey. So you memang nak kena select dua kotak dulu. Okey, select dua kotak menggunakan simbol plus yang putih tu. Okey, halakan mouse you di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan simbol plus hitam kecil tu. Klik dan tariklah. Okey. So untuk date ni tadi, okey, memang I ada formatkan date ni dulu. Okey, I select semua kotak-kotak tarikh ni. Okey. I letakkan mouse I di dalam selection. Okey, I klik kanan dan I pilih format cell. Okey, I pilih format cell. Okey. Okey, dan I pilih date. Okey, pilih date. Okey, dan I pilih English United Kingdom tadi. Okey, kalau terlepas ke apa boleh tengok balik video rakaman ni sebab I memang tengah rekod ni. I pilih English United Kingdom dan I pilih yang inilah. Dan klik OK. Lepas tu I klik OK. Okay, so untuk customer ID ni memang I akan dapatkan dia daripada database bawah ni. Okay, so I hanya perlu klik dalam kotak ni. Okay, dan I pergi ke data. I klik data. Okay, and then I choose data validation. Okay, I choose data validation. Okay. Okay, and then I choose allow list. Okay, and then the source, I just click on this button, source button over here. And then I select all the database down here. And then I press enter. And then I click OK. So nanti dia boleh pilih je daripada list tu. Macam ni. Okay, so kita tak perlu type tau. Kita boleh pilih saja daripada database ni. So macam mana nak buat database ni? Okay, sekarang I akan buat untuk city pula. Jadi I klik kat kotak city ni. I klik pada data I klik pada data. Okay, I buka ni. I buka button ni. I pilih data validation. Okay, I pilih data validation. Okay, lepas tu I pilih allow list. Okay, lepas tu pilih source ya. I klik dekat yang source button ni atas ni, klik dan I pilih senarai city kat sini. Okay, lepas tu I tekan enter lepas tu I klik OK. Klik OK lagi. Lepas tu you klik OK semula lah. Okay, so you boleh tengok kat city ni tengok apa I boleh pilih. Okay, I buat benda yang sama untuk state. Okay, I pergi ke data validation. Okay. Allow list. Okay. And then I click the source button. Okay, nanti I select semua ni. Dan I klik enter. Tekan enter. Lepas tu I klik OK. Okay, lepas tu I klik OK. Okay. Okay, so I klik dekat sini untuk salesperson. Okay, nanti I klik data validation. Okay, allow list. Okay, source I klik yang source button di atas ni. Okay, nanti I pilih salesperson kat bawah ni. Okay, dan tekan enter Nanti you klik OK saja. Klik OK saja. Okay. Nampak? Payment type pun sama. I klik kat sini. Okay, I klik kat sini. Lepas tu I klik data. I klik data validation. Okay. Okay, I pilih allow list. Source, I click the source button. And then I choose from the payment type over here. Enter, and then I click OK. Okay, nampak payment type. Okay. Product show pun I akan buat juga. Benda yang sama lah. Product show ni klik. Okay. Data validation.
Okay, I pilih allow list kan. Source ni I klik yang the up button ni. Okay, nanti I pilih dekat product source tekan enter klik OK. So dengan cara data validation ni, you boleh pilih tau. Daripada list kat sini. Daripada kita type, kita boleh pilih saja data-data ni semua. Nampak? Okay. Okay, nanti you kena masukkan quantity dan sales revenue juga. Okay, ini I masih lagi recording. Okay, sekejap ya. I buka dulu file tu. Sekejap ya. Sekejap Okay, so ini I dah memang isikan kesemuanya. So unit price ni sebenarnya dia ada formula pada sales revenue ni. Di sales revenue ni, so I akan type sama dengan. Okay, pada sales revenue tu dia mengandungi formula. Dia mengandungi formula, so I kena type sama dengan, I kena klik kotak unit price, darab dengan kotak quantity. Darab tu you kena tekan star, you kena type star, enter. Klik kotak ni dan tarik. Okay. Okay, so kalau katakan kotak tu you nak masukkan formula, you kena mulakan dengan sama dengan. You klik pada kotak unit price tu. Okay, darab adalah star. Klik pada kotak yang sebelah tu. Okay, dan tekan enter. Okay, dan tekan enter. Klik pada kotak ni dan tarik. Okay, okay, so sekarang ni dengan cepat I nak tunjukkan you pivot table. Macam mana pivot table dapat membuat kesimpulan terhadap table yang rumit macam ni. Okay, so kena klik pada kotak yang pertama dulu. Okay, klik insert dan pilih pivot table. Okay, and then click OK. It'll just bring you to a new worksheet. Okay, so I can know who is the best salesperson by clicking and dragging the salesperson, put it here, and sales of revenue, I put it there. Okay, so I can just highlight all of this. Okay, and then click home, and then click the format duit lah. Click format duit. Okay. Okay, and of course you need to rank it up, sort this part over here, select and sort it using sort filter, sort largest to smallest. Okay. Okay, that will just bring Janet to the most top list. Okay, so tadi memang I ada tarik I ada tarik salesperson ni. Okay, I tarik dia ke bawah. Okay, I tarik dia. Okay, salesperson ni tadi memang I ada tarik dia. Okay, bawa masuk ke sini. Okay, okay. Salesperson tu I akan tarik dia masuk ke bahagian row tu. Okay, dan I ada tarik yang sales revenue ni tadi. I click and drag, put it on the sum of values over there. Okay, from there, I can generate the pivot table. Okay. Okay, so kat sini nanti, so dekat products salesperson ni, so I click tarik masuk sini. Okay, dekat dia punya sales revenue ni, I click
tarik masuk sini. Okay. Kalau you nak sorting dia, if you want to sort this, you can just select all of this and click under sorting. Sort largest to smallest. Okay. Okay. So, I pergi ke sheet yang ada pivot table I ni. Okay. I pun boleh suruh Excel untuk cari the best seller product. Produk yang paling best seller. Produk yang memang the best performance lah. Okay, so I klik dekat kotak yang pertama ni. I klik insert, I pilih pivot table semula. Pivot table dapat merumuskan ataupun membuat kesimpulan okay, terhadap table ini. Okay, so I klik okay. So kali ni I bawa masuk produk sold pula. Okay, I bawa masuk produk sold. Okay, so I klik tarik. Okay, kat sales revenue, I klik tarik masuk sini. Okay. Okay, select semua ni. Dan I klik home. Okay, dan I klik duit format duit Okay, kalau you nak rank dia up, okay, you want to rankkan produk ni, you boleh select semua bahagian sales revenue ni dan pilih sorting. Sort largest to smallest. Okay. And if you want to generate chart, you can also generate chart from this by selecting all of this table and then you click insert. Okay, and then you click table chart over here. Nampak I pilih chart kat sini. Tapi nak kena select dululah. Nak kena select dulu table dia macam ni. Click insert. Lepas tu I buka ni, I pilih column chart. Okay. So kat sini kita boleh buat tajuk dia kita boleh buat tajuk dia. Kita boleh buat produk best seller okay, ranking produk best seller. Okay, so I pun boleh letakkan tajuk dia di sini. So yang area chart ni kalau I nak besarkan pun boleh. Okay. Okay, kalau you nak warnakan dia pun boleh, select semua teks kat sini. Klik home. Boleh warnakan dia black lah. Okay, yang ini pun sama you nak warnakan dia black boleh, ini pun boleh. Tapi cumanya kalau you nak warnakan dia punya bar, you pun boleh klik je kat one of the bar, right click, click 2 times. Click 1 time and then click another time, right click, go to format. Okay, and then you can gap ni you boleh gap width I kurangkan nampak I kurangkan gap width, nanti dia punya bar tu jadi besar. Okay, I pun boleh pergi dekat fill. Bila pergi fill boleh tukar dia punya colour kat sini. Ambil merah, klik kat kotak ni solid fill, I boleh tukar dia jadi warna purple. Okay, I can in fact change its colour. Okay, see, I can change its colour individually. Okay. Okay, nampak bila I tukar warna dia, nampak tak dia ada wujudkan satu legend kat tepi ni. Nampak? Ada satu legend dah diwujudkan di sini secara automatik. Okay. So I pun stop lah recording sebab I dah record dah semua tadi. Okay, ini recording untuk hari ni lah